bestari. Dan hadirin penghadiri majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami putra putri tunjang keluarga Madani. Harapan negara akan mempersembahkan bicara berirama yang bertajuk Maruah Itulah Rasuah Pola. Dengarlah, pandanglah dan renungkanlah baik bicara kami. Bunga raya lambang negara, rasuah pula perosak bangsa. Jangan biar marah tergadai kerana sogokan yang disuap senyap. Belum. Sekejap, kamu mahu pergi ke mana? Saya mau pergi berjalan-jalan. Siapa mau ikut? Saya. Tapi kami pun dah ikut. Sudahlah, kamu semua tidak perlu ikut. Raja, Sekejap, polis lah. mana? Di sana. Oh, di sana. Sila berikan lesen kepada Encik. Maaf Encik, saya tiada lesen lagi. Apa tadi lesen? Iya, saya tiada lesen lagi. Maaf. Tapi anak tetap anak. Saya sama Encik. Iya, saya tahu. Tapi saya rasa khawatir Encik. Tidak boleh dirasuah. Rasuah? Apa itu rasuah? Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima suapan dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan atau kepentingan pribadi secara biasa. Kawan-kawan, amalan ini bukan sahaja undang-undang, malah mencemarkan nilai integriti dan bersorak. Biar betul. Alamak. Alamak, takut lagi rasuah di sana sini. Sekejap. Ini semua memberi kesan negatif kepada semua golongan masyarakat. Apakah kesan negatif itu? Jika rasuahnya diteras, ia mampu gugat syariat negara, melemahkan sistem dan merosakkan masa depan generasi yang akan datang. Rasuah itu umpama parah. Disuap kecil membahayakan negara. 12 putahan atas kes rasuah dan upah haram. Kerja mereka melebihi 16.2 juta ringgit dibutuhkan. Ya betul. Banyak kes rasuah sekarang. Ish. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang boleh kita buat? Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita perlu melarang rasuah dan menjulang para bangsa dan negara. Betul. Bergerak demi untuk negara, melawan siapapun musuh negara. Tak kira kerajaan atau harta, mendaulatkan maruah bangsa. Rasuah dibenci, bangsa rugi. Maruah negara. Mengapa terjadi siapa salah? Mari kita kupas. Pertama, zakat hidup. Beban hidup semakin berat dan keperluan harian semakin bertambah. Ia cukup pula dengan hidup gaji kecil, ditambah dengan tanggungan keluarga yang ramai. Bulan hari meningkat, harga melambung. Minyak. Gula, ayam, Bukanlah Habis tu macam mana? macam ni. Oh, akhirnya rasuah menjadi jalan pintas yang menyimpang. Buang menjadi kaki sempit dan harapan semakin jauh. Di dalam gelap ada tangan yang mudah menggapai. Rasuah mulai datang mula jiwa yang lemah. Ia jalan pintas yang tak mudah, tetapi menyelesaikan dan teruk semua. tapi salah. Tak salah. Takkan hal yang susah. Ia bermula dengan sedikit. Lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Tiada rasa bersalah di dada. Kerana tekanan berjanji segera. Menjadi jalan maruah biasa. Pria buah menjadi tuan berseruah, berdiri berjatuh, amanah berubah. Mana duitku? Ini duitku, mata kiri duitku, mata kanan pakaiku. Ish.
Besar yang kedua pula ialah sikap tamah. Disebabkan keinginan untuk mendapatkan lebih walaupun sudah cukup. Itulah sikap tamahan loba. Bangkat kecil berat ke besar. Gue barang dalam tempat sejak silu. Wah barang menjadi permainan. Kuasa dibeli, hukum dipermain. Yang disentuh hidup depan. Yang kaya senyum dalam kesaliman. Kenapa kamu nangis? Manusia tidak bersyukur. Yang ada hanya nafsu dan iri hati. Lupa dosa, lupa akhirat. Demi dunia, pada digadai cepat. Apa puncanya? Mengapa mudah tergelincir? Kerana tiada integriti dalam diri. Tiada rasa usaha lagi. Iman yang best, disiplin lupa. Desakan hidup, tamaan lupa. Itulah cara sebuah bermaya. Kami, bila ada membela negara. Kami menolak rasa, kami sudah pada. Jadi betullah punca berlakunya rasuah ini bukan cinta mama. Betul. Dengan suara kami di sini, amanah Islam dan maruah diangkat. Agar semua buka mata. Rasuah di dalam selinap dan benar. Ayo kita sungkap cara menolak rasuah sama-sama. Saya tahu. Pendidikanlah caranya. Menolak rasuah dengan pendidikan. Bukan salah seorang diri jabatan. Walau yang berlakan dari rumah. Dari meja makan pun boleh. Oh. Ajari mereka berkecil tuan. Bukan dalam buku, tetapi dalam perbuatan. Ibu bapa beranak untuk menjadi contoh dan teladan yang baik. Agar amanah menjadi satu kebiasaan. Cara yang kedua, kita perlulah menegakkan undang-undang. Apa? Menegakkan undang-undang. Macam mana ia harus dilaksanakan? Menegakkan undang-undang tanpa rasa hutang dan tidak pakai dan atau ularan. Yang salah tetap disalahkan, bukan berdiri dan bukan disembunyikan. Ia bersalah rasa usah, bukan ada jujur, rasa tertekan dan tercapai. Tiada lagi sinar kebet, tiada lagi jalan belakang. Panjang keadilan yang akan diserang. Hapus daya beri jalan belakang. Kerana kita lagi di milik semua, bukanlah tafsir dakwah. Hapus, 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 hapus. Bersama-sama kita membangunkan generasi yang baru. Yang jujur, berani dan tidak mudah dipalu. Rasuah itu bukan budaya, bukan juga jalan selesa, tetapi racun senyap yang membunuh bangsa. Rasuah ditolak, maruah dicurang. Itulah jalan yang perlu kita pegang. Mudah-mudi akan datang, kita berjuang hingga menang. Menang? Paling kita mau tunjukkan kepada dunia. Biar semua tahu, anak Malaysia jujur. Rasuah kita tolak, maruah kita julang. Amanah setia dan bermaruah. Dah habis ke? Alah, dah habis dah. Udah habis lagi lah. Saya ada pesanan untuk semua. Wahai anak dan orang budiman, jagalah pekerti, kuatkan iman, perkara mungkar kena jauhkan, takutlah sentiasa kepada Tuhan. Marilah sama-sama kita menjadikan Malaysia negara bebas daripada rasuah. Agar negara kita terus maju dan imej negara yang akan mata dunia. Sekian